Salam satu dunia. Hari ini aku nak ke Puspakom Padang Jawa. Nak buat inspection sebuah van. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Macam tu lah. Mana-mana kita pergi pun kena berdisiplin, kena ikut turn. Jangan main gedah je. Hari Sabtu pun banyak kereta juga kat Puspakom. Jadi cerita dia, kalau kenderaan pun kena buat check up, apatah lagi tubuh badan kita ni. Hari-hari kita pakai, kan? Jantung kita ni tak berhenti, hari-hari berdenyut. Kalau dia berhenti, gone. Doktor sarankan 6 bulan sekali untuk buat check up kesihatan. Betul tak? Tapi biasalah kita kadang-kadang termiss juga kan. Kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang mungkin 2-3 tahun sekali baru pergi buat check up. Ataupun bila dah collapse, dah jatuh, baru pergi hospital. Of course lah, badan kita tak exactly macam kenderaan. Namun kita kena jaga pemakanan kita. Ambil makanan yang berkhasiat, tinggalkan makanan sampah. Kalau hampa nak sihat, hampa nak detox tubuh badan hampa, calling Encik Oli. WhatsApp pun boleh. 01155006875. Kita boleh sembang-sembang, kita boleh bincang-bincang apa yang perlu kita buat. Okey. Aku lagi nak bagi tahu, hidup ini dia sihat dan wangi.